Assalamualaikum. Hari ni Mak Tina nak share baker pulut. Lama tak makan baker pulut ni. Lama-lama kena buat sekali. Dia kena gile-gile tau. Kuih moden, kuih lama, kuih moden, kuih lama gitu. Jangan lupa kuih lama-lama ni. Kuih lama ni senang je nak buat dia. Memang confirm jadi. So awak kena try. Bahan-bahan dia pun sikit je. Hari ni kita nak buat baker pulut. Bahan-bahan dia ada nyo kena nyo muda lah. Nyo muda. Janganlah muda hak beringuh tu. Muda hak untuk buat kuih lah. Kita sagak ataupun kita meseng boleh. Lepas tu kena ada air nyo. Ni gula setengah cawan. Lepas tu kita bubuh air nyo. Kalau tak ada air nyo ni boleh je guna air biasa. Tapi kalau kita letak air nyo, aroma dia tu lebih sedap lah. Lepas tu kita bubuh isinya tu 2 cawan. Kalau lagi banyak kita bubuh isi ni, lagi sedap. Bacon nyo pulut. Lepas tu tepung pulut, bubuh secawan. Bubuh je. Dia kuih lama-lama ni memang kita main campur-campur je. Lepas tu bubuh garam setengah sudu kecil je. Jangan banyak-banyak sangat. Garam tu nak suruh naik rasa lemak tu. Lepas tu kita kucah lah biar dia rata. Gitu je. Senang je. Buat macam nak buat jepuk tu. Kalau kita suka keras sikit, kita buat keras sikit. Kalau suka makan hot jenis lembut-lembut, buat lembut. Gitu. Tak ada masalah. Kalau salah keras pun tak apa, salah lembut pun tak apa. Beres. Kalau zaman dulu dibakar pakai arang, sabuk. Tapi ni kita malah dah ni. Kita gunalah teknologi yang ada tu. Mokti guna ni muffin maker ni. Kita bubuh sikit sapu minyak tu. Mokti sapu dengan daun pandang. Biarlah bakar pakai meseng gini pun dak bakar pakai arang pun kita sapulah dengan daun pandang biar dia wangi juga. Buka, lepas tu sapu sikit dengan minyak. Lepas tu kita pun tuanglah adunan baker tadi tu. Tuang penuh-penuh dah apa sebab dia dak naik macam akok. Kalau akok dia naik gelembung gitu kan. Baker ni dia dak naik. Jadi kita isilah penuh-penuh. Kecil-kecil comel je jadi. Tunggulah sampai dia masak. Muffin maker ni dia tak ada indikator karbon masuk ke tak masuk. Jadi kita buka je. Dia tak ada kunci ke benda ke. Kita rasa agak-agak lah. Agak-agak rasa masak dah. Kita akak buka. Kalau tak masak lagi boleh je tutup mula. Tak ada masalah. Kita nak buat style garing ke, nak buat cukup-cukup masak je, akak lalu ke, boleh. Jadi kita boleh cuba-cuba banyak kali. Sekarang hot ni kita nak try hot anyik, hot ni hot dak anyik. Gitu. Kita nak makan kan. Beres dah. Comel dia rasa lembut je. Makan panas-panas. Allah jadi ni kalau ada pula dengan kopi cuaca panas-panas ni. Panas-panas petang-petang dia mari hujan. Alah sedap ni makan baker atas geras. Awak kena try baker pulut Super Mokti. Senang, simple, sedap. Barang-barang lama ni. Selamat mencuba. Senang je.